Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat sini kita ada contoh. Ini adalah contoh silver coin yang dah berusia lebih kurang 100 tahun lah, minimum 100 tahun. Coin-coin macam ni semua dibuat daripada silver. Coin yang sama yang kita tunjuk, yang kita bagi contoh dalam kita punya katalog. Okey. So, ini dekat depan saya ni adalah sebahagian sahaja jenis-jenis coin yang kita beli. So, banyak lagi coin yang kita beli sebenarnya. Okay. So, boleh tengok ini adalah contoh-contoh coin yang kita beli. Okay, so antara coin yang popular adalah coin seperti yang saya tunjukkan ni. Ini uncle botak ni lah. Ini daripada China. Okay, coin macam ni dari China. Okay, so saya tunjukkan contoh pula. Yang ini adalah coin dari Mexico. Okay, so ini coin Mexico. So ini pun adalah contoh coin dari China. Kita panggil dia memento. Okay, ini dari China. So saya tunjukkan pula coin dari Jepun. Okay, so ini adalah coin dari Jepun. Kita panggil 1 yen. 1 yen Japan atau Meiji. Okay, so siapa yang ada nak jual duit lama boleh direct walk in, ataupun jika jauh nak kita value dulu, hantar gambar dan kita akan nilai. Okay, kita akan nilai harga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.